Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan pada anda semua. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, seterusnya, rakan-rakan seperjuangan sekalian. Salam sejahtera pembuka bicara, kasut untuk adik, tajuk cerita. Mari renungi sedalam-dalamnya, moga menjadi teladan pada semua. Bersedia untuk kagum, terhibur dan terinspirasi. Di sebuah kampung yang aman damai, dikelilingi oleh sawah padi dan deratan pokok kelapa. Tiga-tiga beranak dalam sebuah rumah kayu kecil yang sederhana. Amir, seorang budak lelaki berusia 13 tahun, tinggal bersama ibu dan adik perempuannya yang bernama Aina. Ayah mereka telah meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan raya ketika Amir baru berumur 10 tahun. Sejak hari itu, hidup mereka berubah. Ibunya, seorang wanita yang cekal, menjual kuih di pasar pagi setiap hari. Walaupun penat, ibu tidak pernah mengeluh. Amir pula sejak kecil sudah matang. Dia bukan seperti kanak-kanak lain yang bebas bermain bola petang-petang. Setiap pagi, dia akan bangun sebelum subuh, bantu ibu goreng kari pap, bungkus nasi lemak dan susun kuih dalam bako rotan. Habis sekolah, dia akan jaga Aina dan bantu kerja rumah. Aina baru masuk darjah 1 tahun itu. Kecil, ceria dan sangat manja dengan abangnya. Tapi suatu hari, Aina pulang dari sekolah dengan mata yang merah, air mata bergenang. Amir yang sedang menyapu di laman rumah, cepat-cepat lari ke arah Aina. Aina, kenapa ni? Siapa boleh adik abang ni? Aina menjawab perlahan. Kawan-kawan, kawan ejek kasut Aina, tapak dia terbuka. Katanya Aina ni budak miskin. Amir pandang kasut Aina, memang sudah buruk. Tapak dah sengit, benang pun terjabut. Malah ada lubang kecil di hujung ibu jari. Kasut itu adalah kasut lama Amir sendiri. Dipotong dan dijahit semula oleh ibu agar muat untuk Aina. Amir tarik nafas. Aina, jangan sedih ya. Abang janji, minggu depan Aina akan ada kasut baru. Pada malam itu, Amir termenung. Dia tahu mereka tiada duit lebih. Tapi janji tetap janji. Dia tengok sekeliling bilik, cari barang untuk dijual. Tiba-tiba matanya terhenti pada suatu. Basikal lamanya ada terakhir daripada arwah ayah. Basikal itu tak digunakan, sudah lama tidak digunakan. Lantai berkarat, tayar pun kempis. Tapi itu satu-satunya benda yang paling berharga miliknya. Keesokan harinya, Amir menyorokkan basikal itu dalam gunyi besar. Tolak perlahan-lahan ke pekan. Jaraknya hampir 5 kilometer. Panas terik tak dihiraukan. Di kedai besi buruh, Amir tawarkan basikal itu. Lelaki tua di situ melihat dan berkata, "Nak, ni basikal lama. Pasti boleh bagi RM25 je." Amir senyum kecil. "Tak apa pakcik, saya terima." Dengan wang itu, Amir berjalan ke kedai kasut sekolah. Nama di belik, putih, bersih, berkilat. Saiz kecil yang comel. Harga RM20 cukup. Amir membayar dan pulang sambil mendukung kasut itu di dada seolah-olah hadiah paling mahal di dunia. 3 hari kemudian, Aina pulang dari sekolah. Penat, tapi seperti biasa meluruh masuk ke biliknya. Di atas katil ada sepasang kasut sekolah baru. "Abang, di kasut baru ke?" Amir senyum lebar. "Cepat cuba, abang dah pilih saiz sama macam kaki Aina semalas masa Aina tidur." Aina menjerit gembira. "Cantiknya macam kasut cikgu." "Abang, terima kasih." Aina peluk Amir. Abang jual apa?" Amir diam sekejap. "Abang jual satu kenangan." "Tapi abang tak rugi." Sebab Aina dah senyum, abang dah cukup bahagia. Malam itu, ketika Aina sudah lena,
Amir duduk di birai katil sambil memandang keluar tingkap. Bulan mengambang penuh. Dalam hati dia berkata, "Ayah, abang dah jaga Aina. Macam mana ayah jaga kita dulu? Abang rindu ayah. Tapi abang tahu, kasih sayang tak perlukan banyak duit. Cuma hati yang ikhlas dan pengorbanan yang tak berkira." Hadirin sekalian, dalam hidup ini, kasih sayang bukan hanya pada kata-kata manis. Ia terletak pada tindakan, pada keikhlasan, pada pengorbanan. Amir mungkin hanya seorang budak kampung, tapi jiwanya besar. Demi adik yang dicintai, dia sanggup korbankan sesuatu yang paling berharga. Kita semua boleh jadi seperti Amir, menyayangi tanpa syarat, memberi tanpa mengharap balasan. Kerana kasih sayang itulah kekuatan sebenar sebuah keluarga. Sekian, terima kasih.